Kek Fendi Mojo ni viral hari tu pasal ada isu berkulat. Alamak, aku rasa macam ada kulat lah weh. Okay geng, so dekat aku sekarang ni dah sampai kek hitam premium by Fendi Mojo. Aku dah lama tunggu Aku order 2 hari lepas kot benda ni. Kek ni memang agak kontroversi sebenarnya. Banyak orang cakap kek ni terlalu pricey. Aku rasa lebih kurang dalam RM12, RM10 ke RM15 macam tu lah untuk harga kek coklat moist ni. Tapi Fendi Mojo dia jual masa awal-awal launching dulu dia jual RM39. Tapi yang ni aku dapat harga selepas dia turunkan harga tu kepada RM29. Lepas tu aku punya postage kena charge RM3 macam tu lah something. So aku bayar dalam RM33. Tapi disclaimer, aku bukan pakar kek ke, aku tak tahu apa-apa pun pasal kek. Aku zero knowledge pasal kek. Ni aku punya honest opinion je lah. So kalau kita buka, kita akan dapat, korang akan dapat ni. Okay. Lepas tu ni satu lagi design campur raya lah. Nampak? Lepas tu yang ni aku rasa dia punya coklat ganache kot. Yang ni pula dia punya kek dalam dia. So kita buka. Okay, lepas tu dia ni kek macam ni. Kek dia ada kemek lah geng. Kena wrap lebih sikit kot. Kalau wrap lebih sikit mungkin okey yang ni. Tapi biarlah. Yang penting dalam tu kita nak rasa dalam dia. So kek dia ni baru ni viral lah. Ada video seorang, aku tak tahu influencer ke apa ke, dia buat konten juga aku, tak silap aku. So dia cerita kek ni berkulat. So aku tak tahu aku punya ni berkulat ke tak. Sekejap aku nak tinjau kat dalam sekejap. Alamak, aku rasa macam ada kulat lah weh. Sekejap aku buka dalam. Aku tak buka selotip lagi ni. Harap-harap tak berkulat lah. Berkulat kan tak masalah, video ni je kena jadi kecaman lagi. Alamak geng, aku dapat badge yang berkulat jugalah weh. Tapi kulat aku tak banyak lah. Ada sikit kulat. Kau nampak tak? Ni lah, ada kulat sikit. Nampak tak? Tu. Tapi tempat lain okey. Aduh, agak kecewa lah. Aku ingat aku dapat badge yang okey dah. Sebab aku beli ni lepas video yang viral tu 4 hari lepas tau. Aku beli ni 2 hari lepas. Tak apalah. Aku buang je lah kot bagian tu, sekejap lagi aku makan. Yang ni nasib baik kau ada bagi sudu sekali. Senang nak cedok, buang. Alright geng, so aku dah buang dah semua kulat-kulat tadi. Dah settle. Nasib baik dia ada bagi sudu, senang aku nak buang. So yang ni aku nak try tuang ganache dia pula. Weh sedap weh bau coklat ganache dia. Sedap lah. Sedap gila. So ni kau boleh terus makan. Tuang. Tengok. Wish. Pekat lah dia punya coklat ganache. Kalau tengok daripada rupa dia memang nampak selera gila lah. Banyak gila weh coklat ganache dia. Memang patut letak banyak pun. RM33 kot. Tak ada lah. Aku tak makan saja je. Malangkang berbuka aku makan. Lepas tu aku update video baru. Okay. So ada tak korang yang dalam ni tengok video ni dah pernah beli kek Fendi Mojo ni? Cuba korang komen sikit. Apa pandangan korang pasal harga? Lepas tu korang dapat berkulat juga ke ataupun okey?